seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dalam kehidupan seharian kita selalunya tidur. Okey, jadi macam mana anda tahu adab-adab tidur? Okey, dalam buku ni menceritakan kesemua berkaitan adab-adab. Berkaitan adab dan termasuklah adab tidur. Jadi saya nak bacakan antara adab-adab tidur yang ada dalam buku ni. Saya bagi 3 saja, okey? Kalau nak, boleh tekan buku ni. Yang pertama, menghamparkan hamparan dalam keadaan menghadap kiblat. Okey? Yang kedua, tidur dalam keadaan mengiring badan ke sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Okey? Keadaan sebelah kanan. Yang ketiga adalah tidur dalam keadaan bersuci. Maksudnya ada wudu. Jadi ini adalah antara 3 adab-adab tidur yang kita boleh gunakan dalam kehidupan harian kita. Jadi tidurlah dengan beradab. Tekan ikut ni